Saya sebenarnya hampir terjebak untuk beli emas 0.2 gram. Desain cukup cantik, dijual dengan harga sekitar RM169. Bila kita kira, harga emas per gram adalah setinggi RM845. Waktu beli, harga nampak murah, RM169 sahaja. Tetapi untuk anda untung, anda perlu tunggu apabila harga emas naik sehingga RM930 per gram, baru tidak rugi selepas tolak spread value 9%. Harga emas hari ini adalah sekitar RM500 per gram. Kemungkinan anda perlu tunggu 8 hingga 9 tahun lagi baru anda dapat jual semula tanpa kerugian dalam simpanan. Sebab itu penting untuk anda belajar ilmu emas apabila anda mula ingin menyimpan emas. Dengan Public Gold, simpanan emas selama 2 tahun sudah nampak keuntungannya. Tetapi untuk emas sehalus 0.2 gram, anda perlu ambil masa jauh lebih lama untuk dapatkan keuntungan yang sama. Simpanan emas bersama Public Gold adalah mudah, murah dan patuh syariah. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.